Panjang Jalan Mutu Palaniapan di Bukit Mertajam adalah kira-kira 319 meter. Jalan ini merupakan sebahagian daripada laluan negeri P18. Ia menghubungkan Jalan Permatang Rawa di sebelah barat dan berakhir di persimpangan Jalan Arumugam Pilai di sebelah timur. Jalan Arumugam Pilai di Bukit Mertajam mempunyai anggaran panjang sekitar 850 meter. Jalan ini merupakan salah satu jalan utama di Bukit Mertajam yang menghubungkan bahagian utara bandar ke pusat komersial. Jalan ini bermula di persimpangan antara Jalan Abdul Kadir, laluan negeri P3, dan Jalan Berapit, laluan negeri P131, dan jalan ini berakhir di persimpangan dengan Jalan Sungai Rambai dan Jalan Mutu Palaniapan. Sepanjang laluannya, ia membentuk persimpangan dengan beberapa jalan penting lain termasuk Jalan Aston, Jalan Ciku, Jalan Dato' Cui Chong, dan Jalan Pasar. Aliran trafik jalan ini agak kompleks. Walaupun anda boleh memandu dari hujung utara ke selatan, arah sebaliknya tidak membenarkan pergerakan yang sama secara terus.